Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ulama sufi Syekh Akbar Imam Al-Akbar dalam sufi mengatakan ada 7 lapisan doa yang perlu dihayati oleh seorang muslim sekiranya dia mau doanya dimakbulkan. Katanya, kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala yang diperlukan oleh manusia sudah tersedia sejak azali. Segala kebaikan yang manusia perlukan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang manusia itu tidak dapat apa yang mereka perlukan. Walaupun berpuluh tahun berdoa tetapi tetap tidak dimakbulkan. Puncanya ia kerana mereka tidak memahami tentang makna doa yang sebenarnya. Lalu beliau menceritakan di sana ada 7 lapisan doa yang perlu disedari dan diamalkan oleh setiap orang muslim sekiranya dia mahu doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah ia kena memahami bahawa doa itu bukan hanya meminta, bukan merayu kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar, yang maha mengetahui, tetapi ia adalah satu komunikasi. Dia adalah komunikasi hamba meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Ia adalah komunikasi dua hala. Hamba yang mengenal Tuhannya, hamba yang menyadari dianya perlu untuk mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas berkomunikasi dengan makna komunikasi ini, selepas kita berdoa, hendaklah kita mendengar, berdiam, mendengar, merasai apakah balasan jawapan Allah Subhanahu Wa Taala yang diilhamkan ke dalam jiwa. Ianya bukan komunikasi minda, ia adalah komunikasi rohani. Rohani manusia akan merasai bagaimana Allah Ta'ala menjawab segala permohonannya. Bermula dengan perasaan tenang, perasaan redha, perasaan ikhlas dengan doanya. Dengan kata lain, lapisan yang kedua adalah menyedari. Selepas kita memahami bahawa ia komunikasi dua hala, lapisan yang kedua, seorang hamba itu hendaklah menyedari. Menyadari nama-nama Allah. Allah yang bersifat Rahman. Dengan Rahmaniyah itulah Allah menciptakan alam sejak daripada alam Jabarut, alam Malakut, alam Ghaib, alam Syahadah, planet-planet, bintang-bintang, cakrawala, hinggalah ke bumi. Lihat, di bumi ada gunung ganang, bukit bukau, tumbuh-tumbuhan, hujan, air, lautan, hasil di dalam di dalam lautan, di darat, hatta dalam perut bumi. Segala-galanya tersedia untuk diberikan kepada manusia. Jadi apabila manusia menyedari bahawa Allah Ta'ala sudah menyediakan, apabila manusia meminta, manusia kena ingat bahawa mereka bukan diberikan percuma. Hidup di dunia ujian. Maka step yang ketiga, dia hendaklah menyedari apa tujuan dia meminta. Allah tak nak memberi kepada orang yang ego. Allah tidak akan memberi kepada manusia yang beriman tetapi berniat ego, berniat untuk menunjuk-nunjuk, berniat untuk bangga-bangga, berniat untuk membuat kerosakan pada orang lain, berniat untuk memecah belah. Tapi dia hendaklah berniat dalam doanya ikhlas kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah untuk kebaikan dirinya dan masyarakat. Kerana dia orang yang beriman, Allah tidak akan istidrajkan dia dengan memberikan nikmat menyebabkan dia menjadi rosak. Jadi doanya ialah dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau mengetahui kelemahanku, Engkau mengetahui keperluanku, Allah mengetahui hajatku.
Maka di atas ilmu dan rahmat-Mu kurniakanlah apa saja kepadaku yang baik untuk aku. Hendaklah makna dia menyerah seluruhnya kepada ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia hendaklah memahami bahawa apakah dia sebenarnya bersedia untuk menerima apa yang diminta. Setiap kurnian Allah, rezeki Allah, nikmat Allah, pemberian Allah itu adalah ujian. Apakah jiwanya sudah bersedia untuk menerima ujian tersebut, memikul amanah tersebut, untuk melaksanakan apa yang diberi. Allah beri rezeki, di sana ada amanah terhadap rezeki. Allah beri kesihatan, di sana ada amanah terhadap kesihatan. Allah berikan segala-gala nikmat, di sana ada amanah. Dan apakah tujuan dia meminta amanah tersebut? Apakah ia bersedia untuk melaksanakannya? Dan yang seterusnya, yang kelima, doa itu bukan sekadar meminta. Doa itu adalah hasil daripada apa yang kita telah lakukan. Kerana ujian Allah kepada manusia di dunia ini ialah Allah memerintahkan manusia untuk beramal, untuk berusaha sebelum berserah. Adakah usaha yang dilakukan itu bertepatan dengan apa yang dia nak capai? Apakah usaha apabila dia berusaha untuk melepaskan dirinya daripada kejahilan? Apakah dia mencari jalan-jalan menuntut ilmu? Apabila ia berusaha untuk mendamaikan di antara dia dan isterinya, apakah dia sudah memahami apakah punca-punca yang menyebabkan mereka berselisih? Hilang kasih sayang, hilang perdamaian, hilang sakinah. Adakah punca daripada dirinya? Maka cari punca tersebut, berusahalah untuk menghilangkan punca dirinya dan isterinya, kemudian berdoa. Maksudnya manusia perlu memahami, bertanya, mempelajari apakah dia setelah melakukan perkara itu jelas di atas siratul mustaqim. Kalau tak tahu, bertanyalah orang tahu. Para nabi dan rasul telah menunjukkan jalan. Di sana ada manusia yang berpengalaman di dalam ilmu-ilmu khibrah, yang memahami. Maka bertanyalah pada orang yang tahu, perbetullah cara hidupnya, cara dia tindak tanduknya, kemudian dia berdoa. Jadi manusia perlu bersedia untuk mencapai kejayaan apa yang dia mahu, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, dia hendaklah pasrah, redha, ikhlas, menerima apa saja kurnian Allah, kerana dia tahu Allah Taala akan memberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan dan amanahnya. Pasrah ini itulah makna tawakal. Tawakal bererti ialah kita berserah dalam arti kata kita yakin, kita percaya Allah pasti akan memakbulkan doa kita kerana kebaikan yang ingin kita lakukan, kerana Allah tahu itulah yang terbaik untuk kita. Apabila kita sudah bersedia untuk menerimanya. Dan yang terakhir, hendaklah kita faham bahawa perubahan itu memerlukan masa. Sebagaimana pokok-pokok yang kita tanam, ia memerlukan masa untuk membesar. Itulah kehendak Allah Ta'ala di dalam memberi perubahan pada alam ini. Seseorang yang menanam benih, doa itu adalah benih. Hujan itulah air yang menyuburkannya. Doa itu adalah benih, usaha itulah hujan. Bagai hujan yang membesarkan benih. Dan usaha itu memerlukan proses. Sebagaimana alam ini Allah ciptakan bertahap, ikut proses, langkah demi langkah. Sebagaimana penciptaan manusia, Allah ciptakan manusia dengan pertemuan benih, kemudian prosesnya menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian disempurnakan kejadian, kemudian ditiupkan roh, sehingga kemudian dia membesar dalam rahim sampai satu tempoh, kemudian dia lahir. Bila dia lahir, baru Allah kurniakan padanya pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian baru ada akal fikiran waras ketika umurnya mumayyiz. Kemudian dia membesar, mempelajari ilmu-ilmu tentang dunia, tentang akhirat dan sebagainya, hinggalah dia menjadi manusia yang hebat. Jadi manusia tidak boleh lari daripada proses. Setiap kejayaan memerlukan proses, maka susunlah proses tersebut dan laksanakanlah dengan betul, dan akhirnya berserahlah kepada Allah, mengharapkan ketentuan dan kurnian Allah Subhanahu wa taala. Dapat sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi